Apa khabar semuanya? Halo Belacan, geng Belacan. Sebab apa saya panggil anda Belacan? Sebab anda memang bau Belacan. Okey guys, hari ni kita merasai suasana Tumpat Rasa Kalimantan. Okey geng, sekarang ni saya nak ke Pulau Seri Tanjung, sebuah pulau di Tumpat. Okey, sebelum kita nak pergi floating market Tumpat ni, nama dia Pulau Seri Tanjung. Kita kena tunggu giliran dengan tambang RM4 seorang. Pergi balik RM8. Okey geng, jom kita pergi ke Pulau Seri Tanjung. Jangan pergi dalam keadaan perut kenyang, kerana di Pulau Seri Tanjung anda ada RM100, anda akan habis duit anda di sana, kerana banyak sangat makanan yang perlu anda rasa. Suasananya seperti Thailand. Okey guys, jika anda pergi ke Tumpat, anda jangan lupa pergilah menyiasat kampung-kampung dekat Tumpat ni. Kebanyakannya macam dekat Sarawak, Sabah. Tapi sungai ni saya tak tahulah kenapa mereka tak letakkan berapa ekor buaya untuk diberanakkan jadi macam Sarawak. Sebab sungai ni sangat dalam geng. Jarak daripada Pulau Seri Tanjung ke terminal feri di Tumpat ni hanya mengambil masa 20 jam ataupun tipu saja geng, 20 minit. Sungai ni juga sangat dalam geng. Muaranya dalam 4-5 meter lah dalam, 20 kaki. Ni semua dalam ni. Sebab saya tengok tu GPS punya sukat tu, saya tahulah dia punya dalam. Memang dalam geng. 4 ke 5 meter, 6 meter, 6 kali 4, 24 kaki. Ni lah budak-budak ni, budak-budak walaon. Weh, pergi mana tu? Macam ni lah ya. Budak-budak kampung sini semuanya meronda. Sini kau pesan kubu kuat pas tau sini. UMNO ke, PAS ke, PKR ke, memang goodbye. Okey ni joki bot saya. Dia cakap apa pun saya tak faham sangat, tapi dia cakap laju. Tapi dia bawa pun laju. Bagus abang ni. Tengok kepala dia keras. Okey geng, sekarang ni kita dalam situasi nak ke Pulau Tanjung. Jika anda merasai suasana ni dekat sungai, dekat mana, anda dah tak jumpa dah, kecuali di Tumpat. Kerana di sinilah satu-satunya istana yang tinggal untuk aktiviti macam di pulau di Tanah Melayu 100 tahun dulu. Tempat ni juga sangat cantik. Tempat ni juga banyak penduduk Siam, penduduk Kemboja, Burma, Rohingya, orang Kelantan pun ada. Dan sungai ni sangat dalam. Bagi sesiapa yang suka melompat di sini, tidak digalakkan kerana arusnya sangat kuat. Walaupun seekor buaya dilepaskan kat sini, dia tidak mungkin hidup, kerana arus sini kuat, buaya pun tak tahan. Itulah kisahnya. Okey, ada satu pulau dekat sini diberikan nama Nik Aziz ya. Kerana Nik Aziz selalu datang sini minum air kelapa. Saya dengar cerita dulu. Okey geng, taklah, masa mereka nak kempen lah, pas kan dia nak kempen. Tempat ni juga kalau anda bawa anak beranak anda, 100 tak cukup geng, 200 baru cukup. Sebab majoriti makanan kat sini RM10 ke atas. Jadi kalau anda nak jimat, ada juga masakan panas. Macam saya pergi mana-mana, saya akan cari kotiau ataupun bihun goreng. Anda lihatlah cantik ya Tumpat ni. Sini Port Siam geng. Kalau anda pandai ngorat anak Siam, anda boleh kahwin dengan anak Siam. Tapi Siam berak tak basuh tau. Okey guys. Okey, inilah aktiviti ya Pulau Seri Tanjung ni, jual kelapa. Hai bang. Mereka ni memang jual kelapa lah. Daripada zaman datuk nenek moyang mereka 227 tahun dulu. Kat sini juga ada kampung orang seni, orang Siam, orang Rohingya pun ada. Anda lihat betapa banyaknya kelapa dibawa tu sampang kayu. Okey geng, nanti kita sampai Pulau Seri Tanjung, saya belanja anda ronda kawasan-kawasan menarik di Tumpat. Tumpat ni memang best geng. Saya tak dapat teroka banyak sebab tidak menyukupi masa. Okey geng,
kita gerak dulu. Jumpa lagi. Bye.